Okay, hari ni kita nak tukar mentol depan Triton tahun 2013. Dia pakai projektor. Kita buka hood depan dulu. Tarik ni. Okay, lampu Triton, mentol Triton ni dia pakai ni, H11 Triton VGT tahun 2013. Buka. Okay. Itu lampu dia. Ni sini. Kalau lampu LED dah rosak. Korang kalau tak ada bajet lampu LED mahal kan, 100 lebih. Biasa nampak, biasa soket dia macam ni. H11. Korang yang beli H7 pula, H11 nampak, H7, H8, H4 kan, sebab dia pakai 2 je. Lepas tu dia ini memang tak ada high beam. High beam dia pakai mentol lain. Tu masuk je situ, masuk. Okay, masuk. Okey, menyala. Okey, try on pula.